Kalau ada siapa-siapa main janji macam ini, memang kita akan tunjukkanlah ini manifesto menatang apa macam ini. Tengok segala jenis manifesto. Manifesto bila keluar, perkara pertama yang kita patut lihat sebagai rakyat, sebab kita dah terkena yang lepas-lepas, kita perlu tanya sebenarnya macam mana kamu nak buat ni? Dan perkara yang seterusnya, bila kita tanya itu uncle, kita kena tanya, mana you mau cari duit, you nak bayar ni? Jadi baiknya saya ambil satu contoh saja. Saya ambil satu contoh. 80,000 unit rumah mampu milik untuk rakyat Johor bagi tempoh 5 tahun. Satu rumah mampu milik, berapa harga dia? Yang kerajaan perlu belanjakan untuk bina satu rumah mampu milik. Sekitar RM250,000, itu pun yang kira paling low cost lah. RM250,000. Kalau ikut peraturan dan garis panduan dari Putrajaya yang saya ingat dikeluarkan oleh KPKT, satu rumah mampu milik, tafsirannya kos ialah RM300,000 tau. Tapi tak apalah, kita ambil RM250,000 satu rumah mampu milik. 80,000 unit rumah mampu milik yang dijanjikan hari ini oleh PH, cuba kali 80,000 kali RM250,000, berapa jumlah wang yang diperlukan untuk bina 80,000 unit rumah mampu milik ini? 20 bilion ringgit lah. 20 bilion ringgit. Kalau kita belanjakan 20,000 bilion ringgit itu untuk tempoh 5 tahun. Sebab dia kata dia nak bagi 80,000 unit dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya kerajaan Johor, kalau Pakatan Harapan memerintah seperti yang dia janji hari ini dalam manifesto, perlu belanjakan 5 bilion ringgit tiap-tiap tahun untuk bina rumah mampu milik. Tepuklah semua. Tepuk bagus, bagus semua. Tanya soalan seterusnya. Sebenarnya, kerajaan negeri Johor ni hasilnya tiap-tiap tahun berapa banyak? Sebab yang janji nak buat rumah saja ni kena belanja 5 bilion ringgit. Itu tak campur lagi dana 500 juta untuk anak muda, nak bagi 8,500 ringgit setiap orang yang beli rumah pertama, nak bagi coverage kesihatan lagi. Ambil yang rumah tu saja, 5 bilion ringgit tiap-tiap tahun. Berapa pendapatan kerajaan Johor tiap-tiap tahunnya? Ada orang tahu? 2 bilion. Hanya 2 bilion ringgit pendapatan kerajaan negeri Johor. Kok mana kau nak sakau 5 bilion tu? Nak bayar macam mana? Hanya 2 bilion. Daripada 2 bilion ini, 70% ataupun lebih kurang 1.4 bilion lah, ini untuk bayar gaji, untuk bayar perbekalan, untuk bayar semua belanja-belanja lain. 30%, lebih kurang 600 juta, yang itulah yang nak buat jalan, yang itulah yang nak buat baiki sikit-sikit semua. Habis dia nak ambil mana 5 bilion ringgit ni? Tak campur lagi yang 500 juta lagi, tak campur yang itu lagi. Maknanya apa dia? Orang yang kata, baguslah kalau YB yang duk nasihat saya, YB, you payahlah nak dapat undi. Sebab pengundi ni dia kalau dia nak mengundi hanya parti yang boleh jadi kerajaan. Sebab kalau dia jadi kerajaan, kita akan dapat sesuatu. Bodohlah orang Johor kalau undi, bila kita kira semua tu kita dah tahu mustahil kau boleh buat itu. Sebab itu kepada yang Melayu, yang Cina, yang India yang tanya saya, why lah you kacau? Kan senang kalau PH lawan BN. You tak payah ada, kami tak pening kepala, kami pilih merah atau biru. Tiba-tiba ada kuning, kan susah. Sebabnya kita dah melalui zaman-zaman itu dan saya rasa rakyat kita berhak dapat benda yang lebih baik.
Kau tidak jadi bola kepada ahli politik tiap-tiap 5 tahun. Tiap-tiap 5 tahun dia mainkan perasaan kita. Dia tunjuk macam-macam sebab dia yakin tau. Dia yakin tak ada orang akan kira. Dia yakin bahawa dia boleh cakap apa-apa sebab tak ada orang akan kira. Dulu saya dalam PKR. Tak apalah aku tak ada. Kalau ada pun saya beritahu tukarlah buat malu ke orang. Jangan buat macam ini. Sekarang saya di luar, BN pun kita lawan, PH pun kita lawan. Kalau ada siapa-siapa main janji macam ini, memang kita akan tunjukkanlah ini manifesto menatang apa macam ini. Kecuali ditunjukkan dan dibuktikan kalau PH jadi kerajaan negeri, macam mana dia nak membelanjakan 2 bilion yang ada itu dengan lebih baik? Anwar Ibrahim tak semak dulu ke?